ASB, tabung haji ataupun emas. Perkongsian ini bakal mengurai segala persoalan yang ada dalam benak fikiran anda selama ini. Okay, yang pertama, apa fungsi tabung haji dan ASB? Iaitu untuk simpan duit dan lebih selamatlah berbanding kalau simpan dekat rumah. Jadi, duit dekat situ kita fokus untuk tabungan jangka masa pendek. Seperti duit kecemasan kereta rosak, duit rotak kereta, duit hari raya dan apa-apa simpanan untuk jangka masa yang pendek. Simpan di situ tiada risiko jangka masa pendek, iaitu pulangan sekitar 4 ke 5% setahun. Dan emas pula untuk jangka masa yang panjang. Nilai emas lebih terjamin dalam apa jua keadaan ekonomi sekalipun. Harga emas dalam jangka masa yang pendek ada turun naik. Tapi menurut rekod 20 tahun, harga emas meningkat sekitar 10% selama setahun. Harga emas confirm akan naik sebab faktor inflasi dan kejatuhan wang ringgit. Jadi, mulakan dulu tabungan emas yang pertama dengan standar RM100 dan letakkan target untuk capai sehingga 250 gram yang pertama. Ia sebagai tabungan jangka masa panjang untuk melindungi kekayaan. Tak perlu pilih yang mana satu, kedua-dua pun kita boleh pilih. Bagi meminat untuk mulakan tabungan emas bersama Pilih Gold, boleh saja tekan button sign up ataupun hubungi saya akan bantu sebaiknya. Moga saya rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan. Desire future with gold.